Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kripto. Okey. Hari ini 19 Jun 2025. Keadaan market tak banyak berubah lah berbanding semalam. Selepas FOMC semalam pun stay tak ada, ada kenaikan sikit saja. Untuk FOMC semalam kadar bunga kekal lah. Okey, seperti yang kita jangka lah. Memang kekal. Cuma yang kita fikirnya kemungkinan Jerome Powell akan turunkan kadar bunga pada bulan September ataupun Ogos ataupun September lah 2 kali. Kemungkinan 2 bulan tu lah. Okay. Untuk sekarang ni rasa tak ada apa-apa lah. Untuk kadar bunga tu mungkin dia kekal lah. Okay. Untuk kadar market keseluruhan kita 3.26 sama macam semalam trilion. Okey, untuk harga SRP ada ni peningkatan sikit saja. Semalam 2.16, hari ni 2.17. Okey, tu untuk ada market keseluruhan kripto lah. Okey, untuk update pada hari ni yang saya janjikan semalam untuk pelacaran SRP ETF spot di Kanada. Okey. Walaupun SRP ETF spot dekat US stay kena tangguh selepas ke mahkamah, apa boleh buat, kena tunggulah lagi. Okay. Cumanya kita nampak negara lain lah yang melancarkan SRP ETF spot. Sebelum ni di Mexico, okay, sekarang ni di Kanada lah. Okay. Ada orang tanya saya kenapa selepas pelacaran SRP ETF spot di Kanada, di Mexico tak ada kesan sangat. Sebab market di Mexico boleh katakan rendah lah. Okay. Yang main kripto ni, yang invest dalam kripto ni sikit. Okay. Bila sikit tu peningkatan harga tu tak tinggi. Okay. Itu yang kita harap nak sangat pelacaran SRP ETF ni di US. Sebab di US duit dia banyak. Okey, kadar penduduk dia pun main invest dalam kripto pun banyak jugalah. Itu yang kita nak sangat-sangat di US. Okey. Apapun ni langkah yang bagus jugalah. Selepas Mexico, Kanada pun buat benda yang sama. Okey. Okay, sekarang yang lancarkan SRP ETF spot di Kanada adalah purpose investment lah. Okey, saya ada tunjuk ni. Ni laman web dia. Tunjuk biasalah warna biru ni dengan logo SRP besar. Okay. Dia lancarkan 3 produk lah. Okay. ETF, FX dengan nama SRPP dengan yuran 0.69, NAB $10. Lepas tu ETF bukan lindungan nilai FX dengan nama SRPP.B, dan satu lagi produk yang ketiga SRP kurungan USD kurungan SRPP.U. Yuran minimum sama lah dengan NAB 10 USD. Okay. Ni apa yang diterangkan dalam laman web dia lah. Okay. Lepas tu saya ada download kat sini yang risalah dia. Risalah dia lebih kepada apa yang terangkan yang saya beritahu tadi lah. Ni risalah dia. Ada 3 produk. Lepas tu peningkatan China history performance of SRP yang saya tunjuk lah. Pergerakan SRP sebelum ni akhir Disember 2024 ada peningkatan. Ni lah lebih pada dia dia punya pamphlet lah. Okay, nak bagi orang invest dalam dia punya platform untuk SRP ETF. Okay, di Kanada. Cumanya saya tak sehari untuk Kanada ni market dia macam mana, besar, kecil ataupun besar seperti US ataupun kecil seperti Mexico, saya tak tengok lagi macam mana lah. Apa-apa kita tengok lah untuk sebulan ni kesan dia peningkatan tinggi ke tak untuk harga SRP selepas Post Investment melancarkan SRP ETF spot di Kanada. Okay. Cumanya saya nak sangat di US lah. Di US, di Korea, di Jepun, antara yang ramai jugalah yang invest dalam SRP yang main kripto lah. Okay. Ni untuk SRP ETF. Okay, benar tanda yang bagus lah. Satu persatu negara invest dalam membuka SRP ETF untuk SRP. Okay. Yang sebelum saya tamatkan video ni, saya ada satu lagi. Ni pendek saja.
Selepas kes mahkamah, kita tahu kes mahkamah SRP lawan SEC ditolak, ataupun bukan ditolak, ditunda pada 15 Ogos. CEO Ripple telah hantar satu surat rayuan kepada Ketua Hakim Alinisa Torres, memujuklah dalam surat itu lebih pada mujuk memberitahu benda ni perlu digugurkan secepat mungkin, tak perlu tangguh-tangguh lagi. Ni saya ada tunjuk surat dia. Ada 3 bahagian lah, ada 3 penjelasan utama dalam surat ni. Boleh tengok lah. Okey, dalam surat ni lebih pada penjelasan tu lah. Okey, kenapa perlu kes mahkamah ni ditamatkan segera. Dia beritahu lah. Okey, boleh baca sikit. Okey, setakat itu sajalah. Saya agak saya nak kata mahkamah gugurkan tu setak lah, kena tunggu juga 18 Ogos ni. Apa-apa pun. Okey, setakat itu saja untuk video saya pada hari ni. Okey, boleh follow saya untuk dapatkan info pasal kripto dan SRP. Okey, bye-bye.